Simpanan duit tunai mudah bocor. Ada dua kebocoran duit tunai yang kita tak perasan. Yang pertama adalah sifat boros kita yang suka berbelanja mengikut emosi dan juga kesan inflasi yang memang kita tidak boleh kawal. Tutup kebocoran simpanan duit tunai kita melalui tabungan emas. Inflasi senyap-senyap memakan kuasa beli duit kertas kita setiap tahun. Dengan menabung emas, kita boleh menutup kebocoran simpanan duit tunai kita akibat terbelanja disebabkan emosi, dan kita juga boleh mengekang simpanan kita daripada jatuh nilai akibat inflasi. Tetapkan bajet bulanan kita untuk menabung gram emas secara berdikit-dikit di akaun Masget supaya kita boleh menabung secara konsisten setiap bulan dan biarkan masa yang bekerja. Kejayaan kita sebagai penabung emas hanyalah persoalan masa sahaja. Kerana kita tahu untuk jangka masa panjang, harga emas confirm akan naik selagi duit kertas digunakan dalam sistem kewangan kita. Untuk jangka masa panjang, harga emas terus akan naik di mana kita perlukan lebih banyak duit untuk membeli emas yang sama pada masa hadapan. Hubungi Hafizul untuk mulakan simpanan emas dengan ilmu. Hafizul bimbing sebaiknya.